Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya akan mengajar anda semua berkenaan inertia. Inersia ialah kecenderungan sesuatu objek untuk kekal dalam keadaan asalnya sama ada pegun atau bergerak dalam garisan lurus dengan laju malar. Dengan kata lain, keengganan sesuatu objek untuk bergerak ketika pegun atau keengganan sesuatu objek untuk pegun apabila sedang bergerak selagi tiada daya luar bertindak ke atasnya. Konsep inersia juga dijelaskan dalam hukum gerakan Newton pertama. Hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa sesuatu objek akan kekal dalam keadaan pegun atau bergerak dengan laju malar jika tiada daya luar bertindak ke atasnya. Jom kita lihat hubungan antara inersia dan jisim. Antara bola bowling dan juga bola sepak, yang manakah mudah digerakkan? Pastinya bola sepak lah kan? Ini kerana objek yang berjisim besar mempunyai inersia yang besar dan ini menyukarkan untuk dialihkan. Apakah aplikasi inersia dalam kehidupan? Sebagai contoh, sos cili di dalam botol kaca boleh mengalir keluar dengan menggerakkan botol dengan cepat ke bawah dan menghentikannya secara tiba-tiba. Inersia sos menyebabkannya terus bergerak ke bawah dan mengalir keluar dari botol. Dan contoh yang seterusnya, apabila brek kereta ditekan secara mengejut, pemandu akan terhumban kerana inersia. Jadi, pemakaian tali pinggang keledar dapat mengelakkan dari kecederaan yang serius. Sekian, terima kasih.